Okay guys, hampa tengok betul-betul dekat atas langit ni kan. Hampa nampak tak ada burung yang terbang tinggi pusing-pusing tu kan. So burung ni kita panggil dia raptor tau. Raptor ni adalah burung pemangsa. So yang hampa nampak terbang tinggi-tinggi ni, yang duk pusing-pusing ni adalah burung pemangsa. So antara banyak-banyak ni, salah satu ni aku minat sangat. Yang lain-lain tu aku tak pastilah burung apa, tapi yang ni memang aku cam dan aku kenal. Ini adalah crested serpent eagle, ataupun kita panggil dia helang ulang. Kenapa helang ulang Macam mana pula aku tahu yang tu adalah crested serpent eagle? So sebab tadi aku nampak masa yang terbang ramai-ramai tu, salah seekor tu sebelum dia join member dia yang dekat atas tu terbang tadi, dia ada duduk dekat sini dulu. Hampa tengok ni, ni lah crested serpent eagle ataupun burung helang ular. Kalau hampa nak tahu kenapa nama dia crested serpent eagle, crested tu bermaksud jambul, serpent tu kita tahulah kan ular, so eagle tu adalah burung helang. So nama dia burung helang ular. Burung helang ular ni dia dapat nama dia juga disebabkan dia adalah salah satu burung yang menjadikan ular sebagai makanan utama dia. So kalau kita tengok kan dekat dalam ladang sawit ataupun dekat kadang-kadang tepi-tepi jalan pun ada, dia turun, dia tangkap ular. Dia dah dapat ular tu, dia bawa naik atas pokok ataupun dia bawa naik atas kabel elektrik, dia makan dekat atas tu. Bunyi dia pun macam cantik lah bila dia terbang. Bunyi dia bukanlah cantik, bunyi dia sedap. Nak cakap aku ni pandai sangat tentang burung ni, taklah juga. Tapi aku kenal lah bunyi dia sebab selalu nampak kan area-area kampung ni. Kalau hampa minat kan video-video yang macam gini kan, video-video yang cerita tentang haiwan-haiwan ni. Tapi aku lebih banyak kepada ular tau sebenarnya. Tapi kadang-kadang aku buat juga video pasal binatang lain. Nak tahu pasal binatang, pasal ular ke, apa bolehlah follow aku. Tekan je lah tu, tekan follow dekat video tu. Okay, thank you lah guys. Bye bye. Assalamualaikum.